tu sebenarnya dia sakit. Aku dah balik lambat pun dia boleh tak balik lagi. Kawallah emosi tu sikit. Emosi saya jadi macam ni sebab abang selalu tak ada. Saya kena jujur dengan perasaan Aisyah. Saya suka sangat-sangat dekat abang. Jiran jumpa mayat dia malam tadi. Mayat dah busuk. Aku dah cakap, hantar dia ke rumah kebajikan. Kalau dana yang disalurkan cukup, kenapa bantuan tak sampai ke Nek Iti? Isteri sakit punca Azlan gagal ke lokasi Nek Iti awal. Mereka cuba nak salahkan akak ke apa ni? Saya reda. Saya izinkan abang kahwin dengan perempuan lain. Isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Kak Farah tu tak kuat macam Aisyah untuk layan abang. Ayah, Pak Zahid. Abang tak izin Aisyah keluar. Setiap nafas Aisyah, setiap degupan jantung Aisyah milik abang. Jadi Aisyah jadilah seorang isteri yang taat. Kau munafik, Azlan, kau munafik. Saya perlukan Cik Azlan untuk ikut kami ke balai. Ini berkaitan dengan kematian Cik Ainul. Bukan saya yang bunuh dia, saya cuma nak selamatkan dia, Tuan. I quit. Dan aku rasa kau patut buat benda yang sama sebelum terlambat. Kau kena keluar dari rumah tu, Kak. Nak tak nak kau kena keluar juga, Kak. Kak! Kita keluar daripada sini. Rumah ni dah bukan syurga untuk kita, Aisyah. Kau nak lari dari aku, ha? Korang memang nak mampus ke apa? Ini yang kau nakkan, ini yang kau mintakan. Kau datang, kau pergi.